Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PRK kali ini dekat air kuning, menarik juga. Semalam kita dengar satu ceramah daripada Tuanku Haji Abdul Hadi Awang berkaitan tentang ulasan terhadap isu PRK ni, dan kita tengok bahawa beliau berhujah dan berdalil tentang kepentingan politik dengan membawa naratif yang agak menarik. Dia bawa contoh umrah Nabi SAW di Hudaibiyah yang sebenarnya tu umrah, yang tak jadi tu bukannya haji. Dan akhirnya dia kata dengan tak jadinya umrah pada tahun berkenaan membuktikan bahawa kemenangan politik mesti didahulukan berbanding dengan haji dan juga umrah. Zaman tu, waktu tu berlaku perjanjian Hudaibiyah tahun ke-6 Hijriah, dan tahun ke-7 Hijriah berlakunya Fathul Mekah. Tahun ke-6 Hijriah tu tak ada pun isu umrah ni wajib. Tak ada isu kewajipan umrah, tak ada juga isu kewajipan haji. Sebab haji tak wajib lagi waktu tu, umrah pun memang tak wajib. Jadi tak ada isu kewajipan tu. Jadi nak jadikan ini sebagai hujah untuk nak pergi kata kemenangan politik itu sebagai satu perkara yang lebih utama, tak kena. Demikian juga Nabi SAW bila diwajibkan haji, katanya Nabi tak apa pergi. Itu menunjukkan bahawa kemenangan politik lebih diutamakan. Macam mana? Tu tak betul, bang. Sebab diwajibkan haji pada tahun ke-9 Hijriah. Tahun ke-9 tu tak ada ancaman apa-apa. Sebab tahun ke-9 tu Islam dah menang dah dekat Mekah tu. Orang kafir Quraisy dah kalah dah. Mekah tu telah menjadi negeri ataupun negara umat Islam dah. Jadi tak ada apa-apa ancaman. Jadi tak perlulah nak pening. Memang Islam dah menang dah. Nak lawan siapa? Tahun ke-9 diwajibkan. Tapi Nabi tak pergi. Nabi tak pergi tu adakah kerana ada sebab politik? Tak, bukan sebab politik, tapi disebabkan isu Mekah pada waktu zaman berkenaan. Waktu tu baru saja Islam masuk, berhala ada lagi, kemudian ada lagi orang buat syirik dekat sana, sampai hangpa nak tahu orang tawaf dekat Kaabah pun masih ada lagi telanjang lagi waktu tu. Jadi Nabi SAW tak pergi tahun tu. Tapi bukan kata tak wajib ke ataupun kemenangan politik mesti kita dahulukan. Tak, Nabi hantar Abu Bakar untuk menjadi Amirul Hajj, untuk jadi pemimpin haji pada tahun berkenaan. Tahun depan dah okey, dah cantik, dah elok, tahun ke-10 Nabi SAW pergilah. No issue berkaitan tentang hal tu. Jadi jangan jadikan itu sebagai hujah, sebab dia bukan hujah. Apatah lagi ada sebahagian orang dah fikir ini membuktikan bahawa haji sekarang ni dah dekat dah. Jadi bila Tok Guru Haji Abdul Hadi Awang sebut, maka kita dah kena buat penangguhan. Tak perlu. Pilihan raya PRK adalah pada 26 hari bulan April. Yang kata nak pergi haji tu, penerbangan pertama 29 April. Jadi tak payah pening-pening, tak ada kaitan dengan haji yang sekarang ni pun. Tak payah pening. Demikian juga sahabat-sahabat, isu ni kita kena lihat elok-elok lah. Kalau awak sebut tentang kemenangan Islam, Islam yang mana? Adakah hanya bila parti PAS ataupun PN menang, maka dianggap kemenangan Islam? Tapi kalau parti BN, PHBN waktu tu menang, maka dia dianggap sebagai kemenangan bukan Islam. Yang mana satu? Sefaham saya, dua-dua ni orang Islam. Bukan orang Islam biasa, orang Islam yang bagus-bagus. Maksudnya daripada PN pun bagus, daripada BN pun bagus juga. Orang Islam dua-dua ni. Jadi bukan isu nak lawan di antara Islam dan kafir. Jangan kira lah yang nombor 3 tu. Yang nombor 3 tu daripada PSM, tak silap saya. Yang tu tak ada kemungkinan dia menang pun. Yang lepas pun dia dapat 500 undi ya. Jadi tak ada kemungkinan dia akan menang pun. Jadi yang perlu fikir ni antara dua calon Muslim yang ada dekat situ. Maka janganlah guna kad agama dekat tempat berkenaan yang dia tak kena mengena dalam bab ni.